Nak kempiskan perut, ikut pesanan hadis ni. Rasulullah SAW pernah bagi satu nasihat yang sangat hebat tentang cara makan. Baginda bersabda, maksudnya tak ada bekas yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi manusia makan sekadar beberapa suapan untuk menegakkan tulang belakangnya. Kalau jiwanya menguasai, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dinilai hasan dan sahih. Maknanya Islam dah ajar konsep portion control jauh sebelum pakar pemakanan moden bincang pasal diet seimbang. Bila kita makan ikut kadar ni, bukan saja perut tak ke depan, tapi badan pun lebih ringan, otak lebih fokus dan ibadah pun lebih tenang. Jadi kalau nak sihat, nak perut rata, ikut pesanan Nabi SAW. Maksimum ialah bahagi perut kepada 3 bahagian. Jangan sampai penuh sangat. Cuba kenali rasa perut ada ruang kosong lagi tu macam mana. Baru tahu pasal hadis ni, jemput like, komen dan kongsikan kepada yang lain. Ikuti sambungan video seterusnya, lagi cara nak kepiskan perut macam mana.